dan Syaiha Tanah hari ini berada di sebuah tanah untuk dijual commercial zoning 10 minit je dekat dengan CIQ. Okay, hai semua. So, sekarang ni Syai nak bawa korang visit satu tanah ni untuk dijual. Ia commercial zoning berkeluasan sekitar 14,649 kaki persegi. Okay, tanah yang kita nak jual ni sebenarnya dah ada satu biji rumah lah dekat atas tanah dia. Tapi disebabkan commercial zoning, jadi buyer yang nak beli nanti ada option untuk demolish lah bangunan rumah ni, okay? Dan kemudian ia adalah pegangan bebas. Okay. And then tak ada apa-apa sekatan kepentingan lah. Jadi dia open lah. Okay. So inilah tanah dia. Okay. Untuk tanah ni lokasi dia berdekatan je. 10 minit macam tu dengan CIQ. Memang dekat Johor Bahru lah. Jalan Abdul Rahman Andak. Okay. So okey, untuk lokasi ni memang sangat strategik lah. Jadi kalau untuk mana-mana yang nak buat buka bisnes, contohnya macam pusat berpantang, pusat penjagaan orang tua ataupun buat nursery cafe ataupun konsep cafe dalam jungle ke, kita sangat galak-galakkan lah idea-idea bisnes seperti ini. Dan for sure, ROI untuk masa akan datang juga boleh semakin meningkat lah sebab lokasi dia memang strategik sangat. Memang berada di pusat zon A Johor Bahru lah. Which is untuk maklumat lebih lanjut dan jika nak view tanah ni dengan lebih dekat, boleh kontak Syai pada hari ini. Bye.